Pemantau melaporkan kerajaan Madani disaman bayar ganti rugi 1 bilion ringgit. Hydroshock dan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd bertindak menyaman kerajaan Madani termasuk Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil kerana penamatan perjanjian pengendalian Menara Kuala Lumpur. Saudara, mesti hampa pernah dengar sebelum ni tentang satu term dipanggil sebagai kartel korporat. Adakah wujud dalam kerajaan Madani hari ini? Di mana ada syarikat Bumiputera yang sengaja diserang untuk digantikan dia punya konsesi dia macam kes Menara Kuala Lumpur ni. Dan sekiranya saudara lihat, sebelum ini pengarah Hydroshock Sdn Bhd ini, Datuk Abdul Hamid Sheikh, dihadapkan ke mahkamah kerana kononnya lah menawarkan suapan RM500,000 berhubung proses pengambil alihan konsesi Menara Kuala Lumpur. Lepas tu dia punya kes ni diam sekejap sehingga dilaporkan semalam satu syarikat bukan Bumiputera iaitu Lim Siong Hai Capital Berhad telah menandatangani perjanjian sewaan selama 20 tahun untuk mengambil alih pengurusan Menara Kuala Lumpur. Saudara, adakah pendakwaan yang dibuat ini untuk mengambil alih konsesi ini? So, Azam Belen perlu jawab di mana syarikat Bumiputera yang telah urus dan kendalikan Menara Kuala Lumpur 30 tahun tiba-tiba hilang dia punya konsesi dia kerana dituduh rasuah. Satu-satu syarikat Bumiputera cuba dijatuhkan dalam kerajaan Madani hari ini. Sebelum ini GISBH, sekarang ni Menara Kuala Lumpur pula. Lepas ni apa? Jadi Fahmi Fadzil perlu jawab bagaimana Menara Kuala Lumpur yang sebelum ini diuruskan oleh 100% Bumiputera sekarang boleh berpindah kepada bukan Bumiputera. Dan adakah pengambil alihan ini sah? Mudahlah kerajaan Madani hari ini. Tuduh orang rasuah, belum terbukti bersalah, tiba-tiba dia punya konsesi dia boleh berpindah. Jadi berapa banyak lagi syarikat akan mengalami nasib yang sama? Khususnya syarikat-syarikat Melayu Bumiputera. Jadi apakah pandangan rakyat Malaysia?